Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah Sulawesi Rosa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam kuliah Maghrib yang disusun oleh AJK. Mudah-mudahan membawa menjadikan kita Muslim dan mukmin yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan melihat satu tajuk yang tidak asing lagi bagi kita, iaitu bi'ah solehah / tanggungjawab sosial. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya terpanggil untuk menyentuh tajuk ini kerana tuan-tuan, tidak ada gunanya kita belajar fiqah, kita belajar hadis, kita belajar syariah, baca kitab, baca hadis, kan, bawa misalan-misalan daripada ulama-ulama itu dan ini, tetapi kita dengar di kaca-kaca TV, di media-media sosial, berita-berita budak tingkatan 3 kena rogol dengan budak tingkatan 5 dalam sekolah sendiri. Apa guna kita belajar agama, tuan? Baca hadis, baca mengaji siang malam. Saya sebagai seorang ustaz pun saya rasa macam we are doing the wrong things, kan? Masalah remaja, masalah sosial makin teruk. Kita dekat surau ni duk baca hadis, duk ya hanana, duk kan, macam tak kenalah. Jadi we have to do something, tuan-tuan. Jadi apa itu bi'ah solehah dan apa itu tanggungjawab sosial? We have to take acknowledgement bahawa kita kena ambil tahu bahawa kita dah tak boleh hidup seorang-seorang. Kita dah tak boleh kita kata ni anak kau punya pasal. Ini rumah tangga orang tangga orang punya pasal. Ini kau punya pasal, kau pandai-pandai sendirilah. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab anak-anak kita ni sekolah-sekolah yang sama. Kita lepas anak-anak kita pergi sekolah ramai-ramai. Kita tak ada sekolah sendiri-sendiri. Saya tak ada kena-mengena sebab saya memang bapak saya ada sekolah, anak saya hantar kat sekolah bapak saya je. Aduh. Melainkan kita betul-betul kaya lah, kan, hantar kat sekolah private, boleh tahan. Sekarang sekolah private, masalah sekolah private pula. Jadi mesti tidak, tuan-tuan. We have to go back kepada Al-Quran dan Sunnah, di mana Rasulullah SAW telah menggariskan bahawa awwaluddin ma'rifatullah, bermula-mula agama itu ialah kena mengenal Tuhan. Yang kedua, tuan-tuan, kita kena mengakui bahawa walakum fil qisasi hayatud dunya, walakum fil qisasi hayat. Sesungguhnya dalam undang-undang qisas itu, undang-undang hudud itu, ada kehidupan. Sebab sekarang ni, that we are living, the life that we are living right now is not the life that we are hoping for. Hidup yang kita hidup hari ini bukan kehidupan yang kita impi-impikan. Hidupan yang kita hidup sekarang ni ialah undang-undang manusia yang kita dah tengok negara-negara maju macam Amerika. Undang-undang dia memang dikata kat situ, there is no law above the minors. Minors ni maksudnya berapa tahun ke bawah tu, dia buat salah apa pun tak boleh hukum dia. Nak perjuang ke hak asasi ni, kan. They are children, they have their own rights. Right apa, tuan-tuan? Kalau bunuh orang macam bunuh ayam, tuan-tuan. Dia siap boleh gelak, boleh senyum lagi dalam mahkamah tu. Dia kata, Judge, Your Honor, I know within the law you can't do anything to me. Dia gelak lagi. Sampai terpaksa mahkamah tahan dia dalam penjara juvenile tu, kerana bawah 18 tahun, tahan dia, masuk sekolah jahat sebagainya, tunggu dia sampai umur 18 tahun, 20 tahun, baru jatuh hukuman. Sampai macam tu sekali. Ada hukuman pula untuk orang mabuk. Lagi senang, lagi best. Bila mabuk, dia boleh buat apa saja. Bila masuk mahkamah nak bicara, saya nak mengaku macam mana, saya tak sedar. During that time, I was drunk. I don't remember anything. Oh, maknanya
plaintiff mendapati tertuduh tidak sedar apa-apa, bebas. Ni yang kena rogol, yang kena bunuh, yang kena apa macam mana? Oh, he is at wrong time at the wrong place. Boleh macam tu pula tuan-tuan. Itu tuan-tuan Jadi tuan-tuan kita dah kena ambil tahu, kena ambil cakna tentang tanggungjawab sosial ini tuan-tuan. Baik. Mari kita lihat tentang betapa pentingnya kena ambil tentang tanggungjawab sosial ini tuan-tuan. Tanggungjawab sosial ini merupakan norma dan kebiasaan yang mengatasi undang-undang. Tetapi inilah adalah undang-undang yang bukan tertulis. Sebaliknya ia adalah undang-undang norma yang merupakan kebajikan yang terlahir daripada sifat peribadi orang-orang yang sekitarnya. Dia tak ada tanggungjawab sosial ni. It is your responsibility yang you rasa you pun nak jaga you punya community. Tapi dengan syarat community yang sihat ni, bila ada community yang sihat, barulah tanggungjawab sosial ini boleh timbul. Nampak anak jiran tu, contoh macam saya cerita tuan-tuan. Saya ni nak on the way datang ke masjid ni, nak datang ke surau tuan-tuan. Biasalah kita kuliah maghrib. Kuliah maghrib, gerak daripada rumah 6.30, 6.45. Maghrib awal sekarang ni, 7.5 minit. 6.45 tuan-tuan, anak-anak kita dekat stesen bas lagi. Lepas tu kita pergi tanya, adik darjah berapa? Darjah 3 tuan-tuan. Darjah 3. Adik tak balik lagi ke? Mak pesan naik bas nombor 103. 6.45 dah ni dik, ada bas lagi ke? Tak apa, mak kata tunggu dulu sampai bas datang. Saya ingatkan bas yang catat tu, yang van tu kan, van oren tu. Adik naik bas yang ramai-ramai gitu ke? Bukan. Ini bas kerajaan, yang Putrajaya punya tu. Bas Putrajaya. Kalau kita kata, oh tak apalah, Allah ada, Allah jaga, jangan risau. Jangan risau tuan-tuan, Allah Ta'ala ada. Macam ni tuan. Oh tidak ada binatang yang melata melainkan Allah mengetahui. Tuan-tuan, ini zaman tuan-tuan, ini bukan zaman para nabi tabi'in salafus soleh tuan-tuan. Ini zaman orang kena simen, letak dalam tong, campaklah sungai tuan-tuan. Jangan kita baca hadis, oh kalau tetamu datang kita kena layan macam raja selama 3 hari 3 malam. Hari pertama tuan-tuan, udang galah tuan-tuan. Hari kedua syakap 3 rasa tuan-tuan. Hari ketiga ayam golek tuan-tuan. Kita baca hadis tu tuan-tuan. Lepas 3 hari rumah haji, 3 hari rumah abang pula, 3 hari rumah haji ni pula, dengan bantal-bantal golek, tabung-tabung masjid, habis kopiah-kopiah pun curi tuan. Tinggal telur tuan-tuan. Ya Allah Akbar. Darjah 3 tuan-tuan. Tak balik lagi. Yang budak-budak duk main handphone tepi tu. Yang bangla-bangla ni, bukan nak kata bangla ni tak elok lah kan? Yang kerja-kerja maintenance ni apa semua ni, tengok dah macam mata biawak dah aku tengok kan? Adakah kita nak jadi seorang yang naif? Oh tak ustaz, tak baik ustaz, pokok sangka. It's better to be paranoid than sorry tuan-tuan. Tanya macam mana ni kan? Besok ada lagi adik, lepas tu tanya anak saya, tu kawan adik tu. Kawan adik duduk kat mana? Duduk dekat pesen 15. Kenapa tak sekolah kat pesen 15? Kita pun takkan nak tanya lebih-lebih kan? Tuan-tuan, budak darjah 3 naik bas daripada pesen 18 tu pergi pesen 16 dulu. Daripada pesen 16 tu pula tukar bas pula, baru pergi ke pesen 15. Darjah 3 tuan-tuan, perempuan. Kita duduk ceramah, cinta Rasul, Allah Ta'ala ni gini-gini. Dalam masyarakat kita tuan-tuan, ada bahaya yang sedemikian tuan-tuan. Ambil anak tu, tunjuk. Telefon mak dia. Mak kerja KL tau. Mak kerja kat mana? Mak kerja kat KL. Sebab tu mak tak boleh ambil. Ayah mana? Ayah pun sibuk juga. Macam mana? Ayah pun sibuk, mak pun sibuk. Mak pun tak bagi ayah kahwin lagi satu. Ke situ pula.
Sepatutnya mak kena bagi kan supaya membantu. Ini dah tajuk lain. Maksudnya bawa, yang saya terkejut tu, saya bawa budak tu tunjuk mana rumah, kata pasal 15. Bukan sini. Biasanya sampai sini ambil bas lain pula. La ilaha illallah. Telefon mak dia, tak apa. Dia pandai tu balik sendiri. Memanglah pandai balik sendiri tuan-tuan. 6.45 budak seorang-seorang perempuan naik bas, reba bas. Kita bukan nak ngata-ngata kat orang. Reba bas ni jaranglah ada perempuan, kan? Allah Rabbi tuan-tuan. Maka kena ambil tanggungjawab sosial. Ambil budak tu hantar kat mana-mana tuan. Hantar ke rumah dia lah, hantar ke rumah. Hantar ke rumah pun tak apa, letak je kat depan dewan tu. Nanti dia pandai balik rumah sendiri. Tinggi tawakal mak dia tuan-tuan. Mungkin dia para wali kot, dia punya tawakal tuan-tuan. Ustaz, saya memang macam ni ustaz. Saya nak ajar anak-anak saya berdikari ustaz. Kan? Berdikari pun pandang-pandang patut lah tuan-tuan. Kan? Kau nak kata kau berdikari ke, kau malas sebenarnya. Kan? Tengok kat depan sekolah tuan-tuan, 6.30. Mula-mula baring kat pokok tu. Kan? Lala terbaring. Tidur tu kat pokok tu. Kan? Tanya pihak sekolah. Ustaz, keluar je pagar sekolah, bukan tanggungjawab kami. Bangga tu dengan statement tu. Boleh tak anak ni duduk kalau lambat duduk dalam sekolah? Tak boleh. Luar waktu sekolah kena keluar. Bangga dengan statement tu. Saya berjaya mengeluarkan budak-budak ni. Bukan apa ustaz, kita nak bagi mak ayah ni rasa tanggungjawab. Elok tuan-tuan. Memang sangat elok lah. Amalkan selalu. Bila budak kena rogol, kena tikam pula lepas tu kan. Tak sempat cerita budak kena tikam, budak kena gantung dengan skaf pengakap pula dalam tandas. Tuan-tuan Amin nak buat macam mana Ustaz? Saya cari hadiah Quran, nak buat macam mana tuan? Doa tak ada, nak doa benda kat sekolah ni. Ustaz, tak ada ke doa bagi sekolah ni selamat? Tak ada tuan. Allahumma salimna madrasatana. Tak ada tuan. Melainkan tuan-tuan, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, mengikat kembali institusi kekeluargaan. Bila kita cek balik benda-benda tuan-tuan, the institution of the family must be strengthened again. Family lah. Sebab bila kes-kes yang berlaku ni kebanyakannya dulu kat mana? Yang budak tu mak ayah sibuk, terjun bangunan satu, kan? Yang baru ni dekat mana tu? Bapak berhenti isap okok pula dah, kan? Bapak berhenti isap okok, biar anak dalam kereta. Dah kereta tu terjunam masuk dalam sungai, mati pula dah. Ingat tuan-tuan isap okok wapas. Astaghfirullahalazim tuan. Jadi tuan-tuan, institusi keluarga itu perlu diperkukuhkan dengan yang pertama, mengajar bahawa didikan anak-anak itu adalah tanggungjawab bersama. Bukan bapa, bukan ibu, tetapi tanggungjawab bersama. Seorang bapa perlu rasa bangga ke atas anak-anaknya apabila ia berjaya memberi perhatian kepada anak-anaknya. Penghormatan kepada seorang ibu yang meninggalkan kerjayanya, kelebihannya demi menjaga anak-anak dan keluarganya tuan-tuan. Tapi macam mana sekarang tuan-tuan? Kalau ayah kerja seorang, kalau saya kerja jusasi, tak apalah, gaji berbelas ribu. Kalau kerja gaji pun 41 kan? Tapi tak apalah, tahun depan Januari kenaikan kadar baru, kan? Jadi kenaikan kadar baru, nasi lemak pun kadar baru juga. Baru nak enjoy sikit kan. Gaji aku naik 1,000 kan. Bang, nasi lemak ayam 12. Belum ni nasi lemak ayam bukan RM6 ke? Itu kadar lama bang. Ini selepas kadar baru, ayam ni pun naik gaji juga. Mana tak mahal bang, dedak pun naik. Kan, ayam makan dedak. Lagi bil elektrik lagi. Macam-macam tuan-tuan. Dah suami nak kerja seorang tak cukup tuan-tuan, kan? Jadi bila suami tak cukup, bini pun kena kerja lah.
Dah bila bini kerja, anak-anak tu siapa nak tengok? Tengok sendiri-sendirilah. Dah besar panjang. Allah Ustaz, zaman-zaman saya dulu Ustaz, darjah 5 pandai dah. Zaman tu bukan zaman sekarang. Zaman tu tuan. Zaman sekarang ni tuan-tuan, jaga-jagalah tuan-tuan. Allah Rabbi, takut kita dengar kes-kes mak ayah sibuk. Kan? Budak lelaki ni boleh panggil anak-anak kawan-kawan perempuan ni datang rumah. Mak ayah tak ada. Elok. Lepas sekolah nak buat apa? Papa mama saya tak ada, sibuk. Oh, samalah. Papa dengan mama I pun sibuk. Jom kita main kahwin-kahwin. Main kahwin-kahwin pula tuan-tuan. Nak kahwin-kahwin, kahwin terus. Tuan-tuan macam-macam hal tuan-tuan. Maka yang pertama, isu keluarga tuan-tuan. There cannot be two sun in the same day. Tak boleh ada dua matahari dalam satu hari. Abang kerjaya abang. Kerjaya saya macam mana pula? Abang tak boleh lah, abang sibuk. Sebab abang nak kerja ni, nak naik pangkat ni. Abang kerja pangkat abang, saya pun nak naik pangkat juga. Siam budak-budak tuan-tuan. Jadi bila kes berlaku, masing-masing menyalahkan masing-masing. Macam motor saya kena curi tu kan. Motor ustaz kena curi tuan-tuan. Kan, patut lepas ni saya tampal stiker lah. Motor ustaz, jangan curi. Kan, curi motor orang yang tak pernah pergi surau. Motor saya kena curi tuan-tuan. Tapi tibalah tuan-tuan, bila polis panggil, mak bapak ada yang tebal muka datang jamin dekat balai. Saya pun bukanlah nak tuduh kan. Ustaz, macam mana Ustaz? Nak tuduh ke mahkamah ke apa ke ni? Leceh lah. Leceh Ustaz. Ustaz macam mana ni? Lepas je lah. Saya pun nak tengok muka mak ayah lah kan. Kenal pula tu. Yelah, orang yang curi motor saya tu pun memang duduk dekat situ kan. Memang dia. Macam mana takkan orang daripada Kuala Pilah nak curi motor kat sini? Jauh sangat. Orang kat situ juga. Ustaz, abang, kan duduk masing kan. Tapi itulah tuan-tuan, kalau saya tahulah pangai mak ayah macam tu tuan-tuan, elok saya bagi tidur lokap tuan-tuan. Dah lah dia tahu anak dia mencuri, backup anak pula. Ustaz jangan pandai-pandai nak ajar anak saya. Saya pandailah ajar anak saya. Bagi ustaz mungkin anak saya mencuri ni jahat, tapi bagi saya inilah kelebihan yang anak saya ada. Lain macam, memang kelebihan sungguh kan. Dia belajar kat mana tuan-tuan? Mak datang backup pula tuan-tuan, habis lah kan. Bila tanya jiran-jiran, mana bapaknya? Bapaknya tak ada ustaz. Kita pun faham lah kan. Bila yin dan yang tak ada ni tuan-tuan, kan, yang ni kasih sayang, yin ni tukang rotan. Lepas tu mak bapak ni dia kena natural, dia kena balance. Bapak sebat, nanti mak datang, sakit je, tahanlah sikit. Bapak kamu ni memang macam tu. Sebenarnya bapak ni sayang kat engkau. Sebab tu bapak rotan supaya engkau ni jadi orang. Kan? Macam tu lah. Tapi kalau dua-dua sama naik kan, polis tangkap kat sekolah, hisap vape kan. Polis panggil mak bapak datang sekolah. Mak bapak pula backup kan. Anak saya tak macam ni, anak saya baik. Mungkin ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Polis pun tengok atas bawah. Macam mana ni korporan? Macam mana Encik? Macam ni lah. Menangkan ini kes kali pertama, kita lepaskan puan. Tapi yang penting jangan buat lagi. Jangan buat lagi. Kan. Lepas-lepas tu Instagram, naik motor, langgar orang, meninggal. Kan. Ini fitnah apa pula? Disalahkan orang lain yang bawa kereta pula. Kita pergi kepada faktor kedua, faktor persekitaran. Apa ni kata tanggungjawab sosial ni? Tuan-tuan, kita balik daripada surau, kita balik daripada kerja, tengoklah kiri, tengoklah kanan, tengoklah depan, tengoklah belakang tuan-tuan. Persekitaran kita tuan-tuan, tegur-tegurlah mana yang mampu. Tengok budak-budak ni, ini budak
Pulau Rosa ni. Berhenti tanya. Seingat saya tuan-tuan, sewaktu dulu masa saya kecil-kecil, umur darjah 3, darjah 4 macam tu, saya ni tergolong daripada golongan B40 lah. Mak bapak custom. Bapak custom, mak guru kafar. Jadi bila petang-petang, takkan nak main PlayStation. Bapak gaji 200, guru kafar 60. 260 sebulan. Jadi kita punya PlayStation ialah longkang station. Kan, mana ada PlayStation dulu? Longkang station lah. Kan, longkang station, pergi sauk ikan sepat dengan ikan haruan. Bau longkang ni tak terkira lah harumnya. Kan? Jadi muka saya ni tuan-tuan, muka macam nak Cina. Kan? Muka macam Wong Fei Hong sikit. Kan? Jadi geng-geng kita budak-budak Melayu. Berkubang dalam parit tu kan. Kubang. Caruk ikan. Datang asuh seorang, makcik. Pergi datang jumpa saya, mengkoncol lah ya. Ngongkoi saya lah. Apa ke benda pula makcik ni cakap? Dia marah saya. Dia kata apa? Mungkin waktu tu tak ada Google Translate. Kan? Tapi daripada riak muka makcik Cina tu, saya mungkin dapat faham sikit lah. Dia kata, yang kau ni budak Cina pergi main kotor dengan budak Melayu ni buat apa? Dia kata, ngoncol lah ya. Dia kata, ikut aku balik. Dia kata, jangan kawan dengan budak Melayu kotor ni. Ikut aku balik. Dia kata. Lepas tu saya pun, aunty, saya Melayu lah aunty. You Melayu lah? Hayya. You muka ala sikit Cina. Apa hak main sini? Apa salah aunty tak boleh main sini kah? Tengok tuan-tuan Cina. Dia caring macam tu. Padahal dia tak baca hadis, tak baca Quran. Sebab tu anak Cina tak ada main parit, tak ada main longkang. Kan? Anak Cina main sempua. Kan? Main Beyblade. Melayu berkubang. Tuan, kan? Dia bukan seronok nak tangkap ikan tu. Kan? Dia seronok berkubang macam lembu, macam kebau dalam parit tu. Berkubang. Jadi orang Cina ni daripada dulu lagi jaga bangsa dia, jaga anak-anak dia, jaga sosial. Kita dah main parit, balik kang, kena lah. Kena sebat lah, siap-siap lah tu kan. Balik maghrib, ayah dapat ikan haruan. Sebat dulu, sebat. Mana ikan tadi? Letak dalam akuarium. Esok buat kari ikan haruan. Maka tuan-tuan, persekitaran ini juga adalah tanggungjawab kita bersama. Tengok-tengok ke anak jiran-jiran kita tuan-tuan. Pesan-pesan lah tuan-tuan. Kok nampak anak-anak jiran kita seorang-seorang. Kan? Kita ni duduk Putrajaya tuan-tuan. Karnival lah macam-macam. Pasar raya ada alam anda je lah. Kan? Tapi kalau kat KL tu, Allah Rabbi tuan-tuan. Kita ingatkan Mak Saleh tuan-tuan. Baru-baru ni Masjid Mizan buat e-sport. Nak tarik anak muda datang masjid. Kan? Rambut ni depan hitam, ujung-ujung tu ada oren-oren sikit. Mungkin dia kacuk Melayu dengan Spain lah mungkin. Kan? Ada yang rambut depan hitam, ujung putih-putih pula. Aku tengok, ya Rabbi ya Karim. Kan? Macam nak suruh tasmik surah Al-Waqi'ah, kejap lagi bunyi pi'ah pula. Kan? Sambil-sambil dia main game tu, kita pun tanya, Dik, tingkatan berapa? Tingkatan 4. Biasa main? Biasa bang, biasa. Kan? Cakap pun walu je. Budak e-sport tuan-tuan. E-sport ni maknanya budak KL lah. Daripada Melaka datang nak main game je pasal. Baca Al-Fatihah pun Iyyaka namtam alayya. Macam lagu Ella bunyi. Aduh, janji datang semayang dululah tuan-tuan. Itu belum cek sunat semayang wajib, mandi wajib ke tidak, mandi junub apa benda pun tak tahu tuan-tuan. Allah Rabbi. Maka tengok-tengoklah dulu tuan-tuan. Anak-anak kita, jiran-jiran kita tuan-tuan. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Pengaruh budaya luar.
dan media sosial seperti video-video yang tidak sihat juga turut menjadi penyumbang kepada masalah sosial. Tuan, tak ada kontrol lah tuan-tuan handphone ni dulu orang dulu-dulu nak cari bahan-bahan terlarang ni kena pergi pasar malam kan, kena pergi CC kan, kedai-kedai komputer yang belakang-belakang lorong gelap-gelap macam nak jual dadah pula kan. Kan nak cari benda-benda terlarang kan. Sekarang tuan-tuan, Allah, dalam poket tuan-tuan dalam poket je. Jadi nak kontrol macam mana tuan-tuan? Kita kontrol budak, dah budak pun terlanjur, cikgu pun terlanjur juga. La ilaha illallah. Yang budak tu sebar video, yang cikgu pun sama kak. Macam mana Haji? Kan tak susah-susah tak hantar anak ke sekolah, lagi pening kepala kan. Habis ustaz macam mana? Tak payah hantar budak kat sekolah. Dah tak hantar sekolah, nak hantar ke mana pula? Hantar ke masjid, hantar ke surau Flora Rosa. Siapa nak jadi ustaz Ustaz Miji dia buat part time. Nazir Haji kan, selain daripada jadi nazir masjid, nazir surau, ajar budak-budak ni. Tuan-tuan sebab tu tuan-tuan, kita ni kadang-kadang tak boleh tidak tuan-tuan kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kata kita ni hidup dalam alam yang kemajuan, dengan kemajuan undang-undang ni tuan-tuan, tidak ada jaminan untuk jaga anak-anak kita tuan-tuan. Jadi tidak boleh tidak tuan-tuan, yang kita sedih ni tuan-tuan, bayangkan kita dah jaga anak kita, dah tatang anak kita bagai minyak yang penuh, tiba-tiba kita hantar ke sekolah, benda yang teruk pula jadi dekat dia tuan-tuan, disebabkan orang lain. Ustaz, saya jaga anak saya elok Ustaz. Kan, habis anak orang lain kalau dia buat jahat kat anak kita, macam habis tu takkan nak buat sekolah asing pula kan. Ini sekolah yang orang mak bapak jaga anak-anak dia. Sekolah yang satu lagi yang mak bapak tak jaga. Ada ke sekolah macam tu? Kita pun sekarang ni tuan-tuan ada masalah juga, segregation ni kan. Segregation dengan streaming ni kadang-kadang ada bagus dia juga, kadang-kadang tak bagus juga kan. Macam yang saya cerita ADK tu kan, kita tak baik kita pisah-pisahkan penagih ni. Penagih lama nanti dia terasa dia diasingkan, jadi kita letak dia dalam pusat yang sama, penagih lama dengan penagih baru, supaya penagih-penagih yang lama ni dia boleh memberi keinsafan kepada penagih-penagih yang baru ni. Penagih-penagih bagi keinsafan. La ilaha illallah. Last penagih yang senior ni dia ajar pula penagih yang baru ni. Kau isap apa? Saya isap ganja bang. Setakat ganja apa barang? Kau kena isap ais. Ais bebek ke? Kan? Setakat daun ketung ganja ni apa barang? Tak ada power. Kau kena ambil ecstasy. Kau kena ambil ni. Oh ya ke bang? Tapi barang ni susah nak dapat lah. Dapat kat mana? Nanti aku send dalam grup WhatsApp. Kan? Ada grup WhatsApp, grup ecstasy present 6. Dekat sikit nak beli. Lagi hancur lah tuan-tuan. Sama juga dengan sekolah tuan-tuan. Saya dulu sekolah agama menengah Hishamuddin Sungai Betik. Budak-budak belajar agama ni budak dah juguh ni. Tak tahu gapo. Fly. Kita fly je, kita fly. Terbang ke mana? Kota Baru, Pasir Mah, Wakaf Cik Ye ke mana? Meh ikut aku. Ikut fly. Dosa ni nate ni. Dosa apa? Betah. Bukan lama, betah. Bila keluar tuan-tuan, takkan nak keluar sekejap. Kan main snooker. Satu game takkan 2 minit. Betah je satu game. Dah. Bila kita dah keluar main, ya aku nak kelik tak berani nanti warden cari. Tapi mudah kelik dah ni. Kalau kamu balik asrama aku beritahu warden. Janganlah. Dah ikut aku, kena ikut sampai habis. Ikut dia sampai habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tipu helah syaitan ini bukan kecil anak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan,
better be paranoid than sorry tuan-tuan. Ada anak kita tuan-tuan, besar-besar kecil ni boleh bawa pergi surau. Kan? Bagus. Tengok budak-budak kecil ni datang surau. Alhamdulillah lah. Kan? Mari tingkatan 5. Tuan-tuan datang kat Wabah Zuhaili tu. Datanglah. Ada makhluk istimewa. Kan? Datang surau tapi tak semayang. Macam pelik kan? This is among the endangered species. Kan? Dia boleh datang tuan 3-4 orang datang surau, tak semayang, duduk kat belakang tu, main pun gelak-gelak. Kan? Tak nak semayang ke? Terima kasih. Saya maafkan semua orang. Aku yang salah ke? Kan? Ni tak semayang ke? Tak apa Ustaz, tak apa. Saya maafkan. Aku pula yang salah. Dia punya otak tu macam mungkin kelebihan kecanduan ubat agaknya. Kan? Datang masjid tapi tak semayang. Mandi tak basah, kentut tak berbau. Kan? Kata ish. Lepas tu tanya jiran-jiran, tak suruh dia orang semayang ke? Tak payah Ustaz, payah dia orang tu. Payah pula dah. Kita baru nak cerita tanggungjawab sosial. Kan? Pujuk daripada kat luar, duduk dalam surau. Pun tak semayang juga. Kan? Kita pun tak tahu nak buat macam mana. Pelik Nak bagi pantun ke? 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, kenapa asyik duduk di belakang? Kan? Datang surau tapi tak semayang. Lepas tu kita pun bagi tahu mak ayah dia. Mak ayah dia kata pula, Ustaz, mujur anak saya datang Ustaz, daripada tak datang langsung, anak orang lain tak datang langsung. Maknanya sekarang ni saya salah lah. Ustaz salah. Saya punya fikir, kalau kau datang masjid tak semayang, baik kau tak payah datang. Kan? Saya pun jadi confused lah tuan-tuan. Mohon panjangkan pendapat anda ke www.pendapat.com. Kan? Cuba saya bawa budak-budak tu tuan-tuan datang restoran tapi tak makan. Kan? Jom Ustaz nak belanja. Kan? Duduk. Kan? Kita pun makan. Dia pun cakap, Ustaz, mana makanan kita orang? Kenapa nak makan? Ustaz, datang restoran mestilah makan. Betul juga kan? Tapi kenapa datang surau tapi tak semayang? Kan? Ada orang macam tu tuan-tuan. Saya ajar fardu ain, ajar kelebihan Quran. Maknanya saya ajar kelebihan Quran tu, suruh dia baca lah. Kan? Bacalah tuan-tuan Quran, belajar ngaji, belajar apa semua kan. Habis ngajar tu dia angkat tangan. Tapi ustaz kan, saya dengar ada ustaz cakap. Ustaz tu cakap apa? Quran ni tak payah baca pun tak apa, cium pun dapat pahala. Memanglah cium tu dapat pahala. Tapi kau nak cium panjang. Kan ciumnya Quran tu, tak baca-baca tuan. Kan? Kalau macam tu Haji pergi bank. Kan? Pergi bank tak kira lah, main bank ke, bank Islam ke, CIMB. Haji cium mesin ATM tu. Cium je, keluar tak duit. Kan? Cium lama-lama pun tak apa. Kan? Cium kat dinding ke, cium kat punya nombor tu ke, skrin ke, cium lama-lama. Dapat tak duit? Ilaha illallah tuan. Letih tuan-tuan, tanggungjawab sosial ni tuan-tuan. Tak jaga keruntuhan moral. Nak jaga takut BP naik. Kan? Pergi klinik kesihatan. Ustaz ni, encik ni kerja apa BP tinggi ni cik. Saya Ustaz kafar. Kena berhentilah mengajar kafar macam tu. Saya kerja lain. Kerja apa? Kerjalah National Geographic. Tengok gambar burung, kura-kura, berudu. Tengok proses bagaimana katak melahirkan anak daripada berudu menjadi katak dewasa. Huish, tak ada kerja tuan. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kita yang ada agama ini, Allah beri tanggungjawab, wabidhil qurba wal yatama wa dhawil qurba wa dhawil yatama. Dhawil qurba ni maksudnya
Zawil qurba, qarib, orang yang duduk dengan hampir-hampir dengan kita. Maksudnya jiran tetangga kita lah. Sakit pergi tengok, kan, aksiden apa-apa tuan-tuan, pergi ziarah. Tidak boleh tidak tuan-tuan, kita ni hidup dalam satu society yang sihat. Tegur menegur, doa-doa, cakap-cakap benda yang elok, gelak ketawa. Sebab tu tuan-tuan, Oxford dah buat kajian, orang pencen yang hidup lama ni sebab dia ada society yang sihat. Dia dah pencen, bila pergi pasar ikan ke, sebelum pergi pasar minum air kopi dulu. Bila cerita air kopi, bila duduk kedai kopi tu cerita, ujung kampung tu ada pot mancing ikan lah, banyak ikan dia. Semalam dapat ikan apa? Semalam mancing-mancing dapat ikan belida. Ikan belida, bukan janda. Kan? Macam dalam TikTok baru-baru ni kan. Cantik janda belakang rumah tu, pandai dia jahit baju. Betul, janda Nani tu yang tahu nama soalan pancing tu nama tuan-tuan. Jangan terperangkap. Dia dah lama susun, kita je leka. Jadi kita kena ada sosial yang sihat, barulah tuan-tuan kita ni hidup sihat. Anak-anak, jiran-jiran, keturunan kita pun hidup sihat tuan-tuan. Tapi itulah society sekarang ni dah berubah tuan-tuan. Macam pakcik-pakcik yang semayang-semayang kat surau kita kan, kalau kita pergi kampung-kampung, boleh sembang-sembang lagi je kan. Orang tua boleh tegur muda-muda ni kan. Ni tolong pakcik angkat tray ni, tolong hidang, nanti lepas baca Yasin nak makan. Ada budak-budak tolong hidang kan. Kita duduk kat Putrajaya ni pantang lepa je. Tak payah jauh lah anak saya pun. Cakap, Hana, can you please arrange the plates? Dia letak. Can I go now? Belum lagi. Ambil cawan pula. Susun cawan. Can I go now? Belum. Tunggulah kejap. Tunggu kejap. Can I go now? Kan dia dikata tunggu sekejap. Sekejap dah ni. Ni dah lama. Bukan sekejap. Dia, the human touch tu dah hilang. Kan. Salam dengan nenek, dengan opah, dengan atuk. Salam belah. Tadi kata salam je. Lepas salam tu duduklah kejap. Kan. Duduk kejap nak buat apa? Nak buat apa? Tak payah buat apa. Duduk je lah kan. Tak boleh. Lepas tu dengan handphone, la ilaha illallah tuan-tuan. Dia jadi macam dia ni lagi sibuk daripada Steve Jobs kan. Entah apa nak tengok apa benda dekat handphone tu kan. Nak update apa tu, saham ke tak tahu apa nak tengok Roblox, nak tengok TikTok baru, nak tengok Allah. Satu lagi nak tengok apa, Skibidi Toilet tuan-tuan. Dapat ranking pertama dalam TikTok. Sebab user handphone ni 80% dia budak-budak kan. Dia duk scroll tu kan. Kita kalau bayar-bayar saya nak cari skuter apa yang baru kan. Bayar-bayar tuan-tuan, restoran apa sedap kan, nak melancong kat mana. Budak-budak ni tengok YouTube pelik-pelik ni. Skibidi Toilet. Apa benda Skibidi Toilet ni? Jamban tu tuan-tuan keluar kepala orang. Tu suka tu. Kan, kemurungan je kan. Dengar suara Skibidi Toilet tu cegas. Pagi-pagi nak pergi sekolah, lihat je kan. Pasang Skibidi Toilet, terus masuk dalam toilet tuan. Masuk dalam jamban terus. Jadi itulah dia tuan-tuan, cabaran kita hari ini, yang mana mak bapak kita lah sibuk dengan kerja tuan-tuan. Kalau tak kerja macam mana? Kos cara hidup makin tinggi. Jadi tepuk dada, tanya iman. You can't buy love using money. You have to buy love using your time.
Benda yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit, kena beli dengan benda yang bukan wang ringgit lah. Tapi masa yang kita tak ada tu tuan-tuan, we don't have time. Bayangkan tuan-tuan duduk Putrajaya, kerja kat KL sana, nak kena naik MRT pula, nak kena naik train pula, sampai kat Putrajaya Central pula, nak naik kereta pula, baru nak ambil anak pula. Itu lah hujan lagi lah apa benda. La ilaha illallah tuan. And then nobody cares. Allah Ustaz, nak sibuk anak orang, sibuk anak sendiri lah Ustaz. Oh, cakap itu. Puh. Kan? Kan? Kita tegur-tegur lah budak-budak ni kan. Jangan main dalam masjid. Masjid ni rumah Allah. Kan? Ustaz jaga anak ustaz je lah, tak payah je saya sibuk-sibuk. Puh. Sebaik kita ni ilmu sabar banyak. Pergi kedai mamak, teh tarik mana? Teh tarik dua straw, kiri kanan hisap. Ustaz, mahal ni, marah ke? Itulah dia, nak menghilangkan marah, teh ais. Kan? Lepas kena teh ais 2 cawan, 4 cawan, cik manis pun datang. Kecing manis ucap hello. Macam mana lagu Harimau Malaya tu? Tak pernah ucap hello. Kan? Pergi kau melambai. Harimau. Lagu Harimau Malaya macam harimau sakit ni tuan-tuan. Saya pun heran lah tuan-tuan. Boy, can you please sit down boy? Ini pun sakit juga ni ke macam mana? I'm glad you can understand English. Where you from boy? Where you from? It's okay. Turkey. You're from Turkey. Assalamualaikum. Orang Turki betul lah. Dah ustaz nak kena belajar bahasa Turki pula. Tuan-tuan jadi tuan-tuan ini pun tanggungjawab sosial juga. Kan? Nak jaga anak orang Melayu. Tengok-tengok anak orang Turki pun nak kena jaga. Macam mana? Balik rumah. Yang tadi ustaz bagi tahu tanggungjawab sosial ni. Abang bukan nak jaga anak orang Melayu je, anak Turki pun abang nak jaga. Dah kena cakap bahasa Turki pula. Kan? Macam mana bahasa Turki kan? Dan dia bahasa Turki pun dia nak kena Google Translate pula. Jadi tuan-tuan, tanggungjawab sosial ni perlu diambil dan digalas oleh kita semua. Kalau kita tak ambil tuan-tuan, maka runtuhlah sosial itu tuan-tuan. Dan bila sosial itu dah runtuh, maka dah terlambatlah untuk kita selamatkannya tuan-tuan. Jadi sebelum terlambat, tengok-tengok, ambillah tanggungjawab masing-masing. 8:12. Sekarang berapa? Masuk Jadi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.